Hai, Assalamualaikum wahai jiwa-jiwa yang tenang. Ini kali kedua ni. Tu Iko punya. Farah satukan je lah di dalam video ni. Okey, jom Farah tunjuk korang. Okey. Ni Farah beli ni dekat ni tu Iko Tanjung Minyak Melaka. Farah beli nak pasang dekat bilik air depan. Farah nak gantikan yang apa tu? Sebelum ni pun Farah beli daripada tu Iko punya untuk kita gantung dekat dinding, kita letak sabun gigi, berus gigi kat situ. Jadi Farah nak gantikan kepada putih susu sebab yang sebelum ni punya rak adalah warna hijau lembut. Farah kan suka hijau kan, jadi nak tukar. Dia dah lama juga dan Farah tak nak serabut pandangan. Farah nak tukarkan dia satu warna sahaja, warna putih susu. Stiker ni korang jangan risau, dia boleh buka, okey. Dan ni lagi besar. Kelebaran tak pasti sama ke tidak, tapi dia lagi panjang. Yang ni punya lagi panjang. Lepas tu dia ada bagi ni, okey. Korang tahu kan kalau kita tampal dekat macam mozaik tu. Mozaik, sebentar sayang. Mozaik tu dia sangat kuat. Tapi semua barang dalam ni kita kena berpada-pada. Kalau korang letak botol sabun dekat dalam ni, letak sahaja, okey. Jangan kita letak botol sabun, kita nak pakai sabun, kita tekan botol sabun dekat situ. Tak boleh. Lagi-lagi yang tangan berat macam Farah. Sebab ni hanya plastik sahaja, okey. Gam yang untuk ni memang sangat kuat. Tapi untuk yang ni tidak ya. Dia kuat, tapi bila kita pakai sabun, kita tekan hari-hari, pap. Yang ni boleh patah tau plastik dia ni, okey. Farah tak nak korang kecewa, jadi Farah bagi tahu. Lepas tu Farah beli apa lagi? Farah beli meja comel ni. Meja mini ni. Farah tengok gambar ni, gambar ni. Masya Allah, Farah memang tak boleh tengok benda comel. Meja ni dah lama dah, tapi Farah tak ambil pun sebelum ni. Kaki dia. Farah ni lasak sikit kan, tahu patah je. Stiker ni don't worry, kalau tak nak kita tanggalkan saja, okey. Comel korang. Boleh buat apa je, tangan berat jangan letak, okey. Comel lah, barakallah. Kalau korang keluar kan, macam korang pergi tepi pantai ke mana-mana korang duduk, boleh bawa. Untuk makan makanan ringan ke apa benda ke bagai ke, boleh lah. 1 kg. Untuk 1 kg. Yang penting warna putih susu je pula. Yang penting warna putih susu ya. Lepas tu Farah beli ni. Ni Farah suka tau. Farah suka rak ni. Sebab dia punya kaki plastik. Korang, kaki dia plastik. Sebab sabar sayang, sabar. Nanti dulu bagi ibu buat kerja dulu. Sekejap, Farah kena tengok betul-betul. Farah ni kasar sikit kan. Pap, patah. RM2 tak? RM2. RM2 pun duit juga kan. Buat, kenapa ni awak? Farah takut sikit. Sebab Farah ni tangan kasar. Ni comel kan, ni meja. Sebelum ni Farah ada beli macam ni, dah lama dah. Berapa tahun lepas dah tak pakai dah. Dia berkarat. Bila kena air berkarat. Farah terus salihkan. Bila dah berkarat je jangan Jadi Farah jumpa yang ni. Selalu tak ada stok tau korang. Farah cari tak ada. Lepas tu Farah jumpa, tinggal 3 je. Farah ambil 1 dululah.
Farah ambil satu dulu. Farah nak try dulu. Ni tak adalah kita risau dia. Apa ni? Allahuakbar. Karat korang. Farah ingat nak letak cerik dekat atas ni. Tapi kaki dia lombek. Ni sesuai barang-barang ringan lah korang. Kita pandai-pandai lah bagaikan. Kan? Dulu Farah pakai benda ala ni. Letak macam cawan-cawan plastik. Sebab kadang kabinet kita tak ada bertingkat. Sayang kan? Atas banyak kosong. Jadi bolehlah guna ni. Bawah boleh letak barang lagi. Atas boleh susun cawan-cawan ke. Apa-apa piring-piring comel tu. Putih susu. Selain hijau. Hijau lembut. Farah suka putih susu. Tu meja sayang. Jangan duduk tau. Lepas tu Farah beli apa lagi Farah belus awak. Kita beli berus gigi. Tapi suami Farah nak check dulu. Suami Farah kata beli berus gigi kena check ada halal ke tidak dan apa Oh tidak. Tak boleh duduk. Tak apa. Ibu dah kata tu bukan kerusi. Tak boleh duduk. Anak Farah duduk kan korang? Masya Allah. Tak. Ibu tak marah. Adik tak tahu apa-apa. Syukurlah tak patah. Tak apa. Ibu tak marah. Nah, pergi duduk. Farah beli apa tadi? Berus gigi. Suami Farah nak cek dulu bahan-bahan dia. Okay, berus gigi pun penting tengok halal. Suami Farah pun baru belikan dia. Apa ni? Berus gigi Didi and Friend. Ada halal korang? Ni nak cek dulu. Anak Farah suka sebab ABC. Farah kalau beli berus gigi memang suami Farah akan cek dulu. Okey, lepas tu ibu beli apa sayang lagi? Farah beli ni. Selalu Farah beli lavender. Bau lavender, tapi waktu Farah pergi tu lavender semua dia jadi macam dah jadi sikit. Macam mana tak? Sebab panas ke? Wallahualam. Farah tengok yang ni penuh. Farah ambil lah bau ni. Bau sakura. Ni korang. Ni anak Farah tau. Dia yang suka. Dia pun dah ikut mak dia dah. Warna putih susu dah. Dia ada beberapa design. Ya, baby punya. Kejap. Bagi ibu buat kerja. Apa ni? Cermin dia. Ni ada beberapa design. Tapi dia minat yang ni. Farah tunjuk design yang satu lagi tu juga. Dia kata baby nak ni. Ni comel. Warna putih susu. Dia pun dah ikut mak dia dah. Lepas tu tada! Farah beli ni korang. Farah susah tau nak minat ni. Senang cerita. Farah ni bukan minat bunga. Farah ni tak tahulah jenis yang macam mana. Farah susah tau nak minat. Nak suka. Tapi yang ni Farah suka sebab bunga dia warna putih susu juga. Lepas tu pasu dia putih susu. Kalau korang nak belikan, korang pun mesti tahu. Dekat Twiku banyak pokok lawa-lawa. Ada warna-warni. Ada tu Farah tengok ada pokok tu. Bunga-bunga pokok pula. Nampak sangat tak tahu kan. Masya Allah. Dia warna-warni cantik korang. Ni tinggal warna putih susu ni korang tahu tak? Tinggal 3 je. Yang ni paling elok. Comel. Lepas tu Farah suka dia punya berat dia sesuai lah dengan bunga dia ni. Lepas tu Farah beli apa? Farah beli ni untuk anak Farah. Lama Farah cari, asyik tak ada stok je. Tapi ada warna ni je. Warna hitam tak ada. Warna putih tak ada. Farah suka sebab apa tau? Farah ni dengan suami susah nak bagi anak manik-manik. Tapi korang tetap kena pantau juga bila pakai kan. Jangan bagi dia main benda ala ni tau. Sebab kadang anak kita dah besar pun
suka masuk mulut. Farah suka sebab dia bukan gum tau. Dia ada macam kalau kita pakai anting-anting, dia ada belakang dia tu kan untuk kunci kan. Sama lah macam ni. Ni belakang dia. Ini depan dia. Belakang dia ni kunci macam kita punya anting-anting. Ini warna putih susu. Ini Farah dapat warna putih. Hari tu Farah dapat warna hitam kan. Ni dapat putih susu. Okey. Barang anak Farah lah. Lepas tu Farah beli yang ni. Farah beli stokin dia korang. Anak Farah dia dah besar. Dia kan pakai selimut khas. Selimut dia macam baju. Dia dah besar, dah tinggi. Jadi dia dah tak muat selimut baju tu. Sabar sayang. Sabar sayang. Selimut baju tu. Jadi buka aircon kan sejuk. Farah pakaikan dia stokin. Comel kan stokin dia dekat triko. Lawa tau. Tengok warna dia. Cantik. Barakallah. Ni paling cantik. Lain-lain pun cantik juga. Di mata korang tak tahulah kan. Itulah yang Farah beli. Last kali ni Farah beli ni korang. Farah beli apron. Tapi bukan. Ni dia macam kulit. Tapi dia bukan kulit. Harga dia pun RM2.60. Warna putih susu. Susah juga nak dapat. Sebelum ni ada. Tapi dia dah kuning-kuning dah korang. Tak nak lah Farah. Lepas tu Masya Allah Farah tak boleh beli. Sesak nafas. Lepas tu belakang ni macam ni lah. Ada macam rasa kain tu. Jahitan dia pun biasalah. Sesuai lah dengan RM2.60. Tapi warna susu dia cantik. Okay. Ni Farah nak buat untuk kalau Farah basuh pinggan mangkuk. Sebab selalu basuh pinggan mangkuk, baju Farah habis basah. Kita mananya basuh pinggan mangkuk behave. Mesti basuh terpercik air kan. Ni tak sesuai tau untuk kalau kita pakai kat dapur untuk masak. Memasak tak sesuai. Dia boleh cair dan mudah terbakar. Kalau kita memasak untuk pakai kat dapur, penting cari apron yang sesuai dan bukan daripada bahan yang mudah terbakar. Okay? Chef selalu tahulah apron. Cara pemilihan apron. Comel. Warna putih susu. Comel. Barakallah. Dah. Inilah barang-barang yang Farah beli daripada tu Iko Danin. So, okay. Ni boleh lah. Boleh kan? Comel tak? Tengok. Meja ni comel. Letak ni pun comel. Saja je. Lepas tu ni, korang nak bawa pergi mana-mana senang. Korang ada lepak-lepak di pantai ke mana-mana ke, bawa je lah. Pakai kat rumah pun tak ada masalah. Kalau korang tengok kat belakang ni bersepah, Farah tengah sebenarnya dalam proses mengemas rumah untuk sambut Ramadan. Bulan Ramadan. Lagi berapa hari je korang? Seminggu. 7 hari lagi. Hari ni berapa hari bulan dah? Hari ni 12. Farah ingat sebab hari ni tarikh genapnya 7 tahun pemergian arwah ayah mertua Farah iaitu Fazil bin Ahmad. Sama-samalah minta jasa baik korang kalau korang berkesempatan untuk doakan, hadiahkan Al-Fatihah untuk arwah ayah mertua Farah Fazil bin Ahmad. Kalau 12 Februari hari ni genap 7 tahun tu untuk arwah ayah mertua Farah meninggal. Kalau 12 hari ni lagi berapa hari je kan kita nak sambut puasa kan? 8 ke 7 hari Farah tak ingat. Begitulah ya. 4 hari bulan 2026 hari tu genapnya 26 tahun arwah yang Farah pergi meninggal. 26 tahun dah. Tapi masih dalam ingatan Farah. Simbam binti Ja'mad. Sama juga kalau korang berkesempatan
minta mohon je sebaik korang hadiahkan Al-Fatihah buat mereka berdua, arwah yang Farah dan ayah mertua Farah. Okey korang. Farah dah mengah, lepas tu pakai pula emas. Lagilah mengah. Sorry lah kalau Farah bercakap tu macam tersasul-sasul sikit dan pura-pura ceria. Doakan Farah sihat seperti sedia kala ya, dan Farah doakan korang pun sentiasa sihat, selalu dilanjutkan usia, bahagia dunia akhirat, yang paling penting sentiasa di dalam rahmat Allah, InsyaAllah. Jom jangan lupa berselawat. Tatang.